Oke, ini kita nih petik terung di kebun Pak Uban. Dia tanam terung nih, tapi oleh terlalu banyak dan sekarang ni dia nak cabut. Jadi dia cakap sayang, jadi dia suruh aku ambil lah untuk orang diambil, lepas tu dibagi-bagilah dengan jiran, dengan tetangga. Sebab dia mau cabut ni sebab dia nak tanam yang baru sudah. Jadi sekarang ni kita petik lah. Sayang juga kalau dicabut. Daripada dibuang, jadi okey lah. Ini macam-macam ni. Kalau terung pelbagai dia punya menu. Digoreng sedap, dikari sedap, dicampur sayur lain tu sedap. Tapi Pak Uban ni orangnya rajin. Rajin betul-betul berkebun-kebun. Memang dia jenis yang orang tidak pandai diam lah. Tadi pagi saya call dia selepas subuh pun dia dah memang di kebun juga sudah. Dari pagi-pagi sudah di kebun. Banyak nih. Bayangkanlah nih. Ini semua nih kawasan nih. Ini sayur dia nih. Dia ada dari bukit di belakang, ada timun di belakang. Ada lada, ada sayur kacang yang baru dia tanam. Sana ada sayur lada belakang ni. Dan sana tu kacang yang baru dia tanam lah. Dia tengok, dia ada mesin tu lagi, pembajak tu yang kecil. Dan memang ni dia pam air apa semua ada kat sini. Okey, kita teruskan. Ini lagi. Nanti mau tengok timun pula di belakang. Itu pun dia mau cabut sudah, sebab dah terlampau tua. Ini yang besar begini pun okey ni. Besar-besar begini pun sedap kan ni kalau dibakar. Cuma sayur. Dia ada dua jenis, satu yang agak ungu, satu pula yang warnanya begini. Ada yang begini. Ada juga sebuah di bawah tu macam yang pekat dah punya ni. Ini tidak. Ini yang agak kabur sikit punya warna. Kalau di bawah tu dia agak ni hitam betul dia punya purple-nya tu. Ini tidak. Yang jenis yang agak pudar sikit warnanya. Ini pun agak tua dah ni. Tutuplah panas ya. Apa? Tutuplah panas dulu. Jangan, biar dulu. Memang panas. Nama pun di kebun, memang akan panas. Telepon panas. Biar lah. Ini agak purple-nya agak ni. Yang ini. Agak hitam sikit berbanding yang tadi tu. Yang di belah sana tu dia kurang pekat punya warna. Kalau yang ini pula yang pekat. Itu yang bezanya ni. Dia ada dua jenis yang tanam ni. Dia punya kebun ni komplit ni. Pam ada, mesin untuk tu ada, pembajak, tong, tangki semua ada. Dia memang berkebun betul ni. Untuk buat usaha berkebun.
Ada begini. Ini tua lah. Yang tua sudah tengok. Yang warna-warna begini macam tua betul sudah. Jadi kita ambil lah yang tua ni.